Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan lagi resepi biskut semperit susu yang lembut dan cair di mulut. Okey, mula-mula kita sediakan dulu margarin berkurang 125 gram. Kemudian tambahkan setengah cawan susu pekat manis. Ni saya buat setengah je daripada resepi asal. Kemudian bila dah sebati, boleh masukkan sedikit esen vanila untuk nak wangikan lagi biskut ni. Kacau lagi ketiga-tiga bahan ni sehingga sebati. Kemudian bolehlah masukkan tepung jagung sebanyak 200 gram. Masukkan juga 1 sudu besar susu tepung dan gaul lagi pakai spatula. Bila adunan ni dah berubah berbutir-butir halus macam pasir macam ni, bolehlah kita uli pakai tangan sehingga dia membentuk satu dough yang lembut dan tidak melekat di tangan. Okey, dah jadi dah dough untuk biskut semperit. Dia punya dough ni memang agak lembut sikit sebabnya nanti senang untuk kita tekan menggunakan acuan. Ambil sebahagian daripada dough tadi, kemudian masukkan ke dalam acuan semperit ini sehingga penuh. Kemudian kita tekan pakai ibu jari. Ulang lagi langkah yang sama, isikan adunan sehingga penuh acuan tu, kemudian perlahan tekan menggunakan ibu jari. Untuk hiasan bahagian atas biskut ni, boleh letakkan sedikit jam strawberry ataupun chocolate chips. Rehatkan dulu adunan biskut ni lebih kurang 20 minit bawah kipas sebelum kita bakar, dan bolehlah dibakar selama 25 minit pada suhu 150 darjah Celsius. Okey, bila dah masak tu, kita sejukkan dulu sebelum isi ke dalam balang. Okey, ini dia biskut semperit susu tadi dah pun siap dibakar semuanya. Dia punya bunga tu tak mudah jatuh dan rasa dia pun sangat sedap, rangut dan cair di mulut. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.